kemana duit kamu dihabiskan. Perhatikan kemana kaki kamu diringankan oleh Allah. Perhatikan dan muhasabah kemana anggota badan kamu dibawa dan dijalankan oleh Allah. Kalau anggota badan kamu, kaki kamu diheret dan dijalankan oleh Allah setiap hari untuk menjejakkan diri dan tubuh kita ke dalam rumah Allah, itu bermaksud Allah merindui kamu. Itu bermaksud Allah mengasihi kamu. Itu bermaksud Allah sedang memandang kepada kamu. Itu bermaksud Allah nak kebaikan untuk kamu. Itu bermaksud Allah nak masukkan kamu ke dalam syurga. Maka dengan sebab itu, kena tengok hari-hari adakah kita di kalangan orang yang dijemput oleh Allah macam malam ni.